Dalam 15 minit yang pertama dia lalu dekat jalan ni, memang dia tak berselisih dengan mana-mana kereta pun. Bila dah macam tu punya perjalanan, jalan pun macam itu, dia kata memang sunyi sepi lah. Bila dah sunyi macam tu, dia takkan nak duduk diam lah. Dia kata dia pun buka lah radio, sebab kalau tutup radio nanti memang terasa juga sesuatu. Tak jauh sangat lah, ada seorang lelaki berdiri tepi jalan. Pakaian lelaki tu dia masih ingat lagi, pakaian dia macam lusuh-lusuh sikit, dan kepala dia menunduk. Dia pun bawa torchlight, suluh tengok, tapi okey, tak ada apa-apa. Cuma dalam dia tengok-tengok tu ada kepelikan sikit. Sebab dekat kontena tu, dekat pintu kontena tu guys, ada dua tapak tangan. Hai guys, Assalamualaikum. Welcome to channel Faiz Cerita. Guys, terima kasih banyak-banyak kepada korang yang sudi untuk menonton video ni. Dan aku harap korang yang tengah tengok ni macam biasa guys, please stay tu sampai habis. Buat yang baru mengenali Faiz Cerita, salam perkenalan. Dan buat korang yang tengah tengok ni, pada yang belum lagi subscribe, bantu guys support hanya dengan subscribe, like, share, dan jangan lupa untuk klik button notification. Kisah seram ni berdasarkan kisah benar, true story. Dan kisah ni dikongsi dari seorang lelaki yang dikenali dengan nama Zaki. So aku panggil dia Abang Zaki. Pengalaman dia ni terjadi sewaktu dia bekerja sebagai seorang pemandu lori kontena guys. Ada satu hari tu, dia ada jalan satu trip ni daripada Kuantan nak ke KL. Perjalanan dianggarkan untuk dia mengambil masa dalam 4 jam macam tu. Jalan yang dia kena lalu ni sunyi sikit, dan waktu tu dia masih ingat lagi, pada pukul 2.47 pagi. Dan Abang Zaki ni dia ada lalu dekat satu laluan ni, dekat kawasan ni, dan laluan ni dikenali dengan nama laluan 47. Laluan yang Abang Zaki guna ni, pada waktu tu dia kata memang tak banyak kita lalu, tak banyak kita masuk pun, tak banyak kita guna, sebab ada highway yang baru siap. Laluan tu dia memang agak mencabar jugalah, dia lepas tu ada berliku-liku, kiri kanan memang hutan, pokok-pokok pun tinggi-tinggi sampai tutup langit, macam tak nampak langit tau, nampak pun macam sipi-sipi je. Waktu tu lah sepanjang perjalanan dia lalu dekat laluan ni guys, memang tak ada lampu jalan, memang gelap. Ada pun cahaya tu datang daripada lori dia. Dalam 15 minit yang pertama dia lalu dekat jalan ni, memang dia tak berselisih dengan mana-mana kereta pun. Bila dah macam tu punya perjalanan, jalan pun macam itu, dia kata memang sunyi sepi lah. Bila dah sunyi macam tu, dia takkan nak duduk diam lah. Dia kata dia pun buka lah radio, sebab kalau tutup radio nanti memang terasa juga sesuatu. So dia buka radio. Bila dia buka radio, memang tak ada bunyi apa-apa, dia berdesi je. Bila dah macam tu, tak ada pilihan, Abang Zaki ni pun terpaksa lah tutup radio tu balik. Jadi keadaan waktu tu pun jadilah sunyi balik. Tak lama kemudian guys, dia ada ternampak dari depan mata dia ni, tak jauh sangat lah, ada seorang lelaki berdiri tepi jalan. Pakaian lelaki tu dia masih ingat lagi, pakaian dia macam lusuh-lusuh sikit, dan kepala dia menunduk. Abang Zaki ni dia perlahankan lori dia, sebab yelah kot-kot orang tu nak minta tolong. Bila lori dia dah lalu bersebelahan dengan lelaki dekat tepi jalan ni tadi, lelaki tu angkatkan muka dia dan memandang tepat dekat Abang Zaki ni. Abang Zaki memang nampak jelas muka lelaki tu pucat guys, macam muka dah beberapa hari tak tidur. Abang Zaki pun terperanjat lah, terkejut macam dia tak jadi nak berhentikan lori tu, sebab dia rasa lain macam. Sebab lelaki tu dia seorang kat situ. Kalau nak kata kereta dia rosak, tak ada kereta pun. Dah nampak pula muka dia dalam keadaan macam tu, tak jadilah Abang Zaki nak berhenti. Dia jalan je lah. Dan selepas beberapa minit lah, jarak yang tak jauh daripada lelaki tu tadi, kira dia dah melepasi lelaki ni lah, Abang Zaki ada tengok-tengok dekat side mirror. Dia tengok lelaki tu dah tak ada guys, dia hilang. Masa ni Abang Zaki tak ada nak rasa panik ke apa, tak ada nak rasa takut. Dalam fikiran dia memang ada satu fikiran macam dah lain macam. Dia buat dono je lah, buat tak tahu je. Yang peliknya juga dan misterinya, dalam beberapa minit juga lepas tu Abang Zaki tengok balik dekat side mirror. Dia nampak lelaki yang tadi tu ada macam follow lori dia ni. Abang Zaki pun dia nak confirm kan lah,
Dia pun bawa lori tu pelan-pelan. Dia buka tingkap sebelah sini tu, dia tengok, dia jenguk sikit je lah kan, sebab ya tak boleh jenguk lama kan, terbabas belakang. Tak ada pula siapa-siapa. Lepas tu dia tengok balik dekat side mirror, dah tak ada pula. Hantarlah dia kata, sebab waktu tu dah memang lewat pagi sangat dah. Lepas apa yang dia nampak ni, Abang Zaki dia macam tarik nafas panjang sikit lah, macam mengeluh macam, agaknya aku ni halusinasi lah, mengantuk kot ni. Dia pun teruskanlah perjalanan dia tu, perlahan-lahan lah dia memandu. Dalam lepas 10 minit ke 15 minit lepas apa yang dia nampak tu juga tadi, dia ada dengar bunyi tok 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 tok, orang ketuk dekat belakang. Bunyi tu kuat gila guys, lama. Dan dalam fikiran Abang Zaki juga, dia rasa macam ni mungkin ada tali yang longgar ni. Abang Zaki kata dia ada pandang dekat cermin untuk tengok belakang, dia nampak pintu dekat kontena tu macam ada bergerak sikit, dan dia anggarkan yang ada tekanan dekat pintu tu. Mungkin barang-barang dekat dalam tu dia menolak pintu, jadi pintu tu ada gerak sikit. Itu pemikiran dia waktu tu lah. Pada masa yang sama dia kata dia pun tak nak kena sedapkan hati. Abang Zaki pun terpaksa guys berhenti kat tepi untuk tengok, sebab kalau kok betul lah longgar ke apa ke, jadi susah pula. Dia pun turun daripada lori, pergi ke belakang untuk tengok. Dia pun bawa torchlight solo, tengok. Tapi okey, tak ada apa-apa. Cuma dalam dia tengok tu ada kepelikan sikit. Sebab dekat kontena tu, dekat pintu kontena tu guys, ada 2 tapak tangan. Cop tapak tangan macam ni. Nak kata besar tak besar, kecil tak kecil. Dia sempat lagi tu berfikir macam, ni siapa pula ni kan, tangan siapa ni, ikut waktu nak simpan barang-barang ni tadi, nak prepare, ada yang sentuh. Dia rasa macam tu lah. Padahal waktu dia nak gerak tu, dia dah check memang tak ada apa-apa pun. Tapi yelah, dalam keadaan macam tu, dia fikir yang baik-baik je lah. Jadi tak nak buang masa yang lama lah, sebab dia takut lah akan bahaya. Dia pun masuk balik dalam lori dan teruskan perjalanan. Tak sampai 5 minit dia gerak guys. Kerusi pemandu sebelah dia ni seakan-akan bergerak, macam ada orang duduk tau, macam ada yang berumpang. Sebab memang dia perasan macam bergerak kursi tu, tapi tak ada apa-apa, kosong. Tiba-tiba ada satu bau naik guys. Ada bau yang sampai, bau misteri lah. Tapi bau tu tak busuk, dia punya bau tu bau minyak wangi atar yang lama-lama punya. Dan tak semena-menanya waktu tu juga guys, radio tiba-tiba terbuka sendiri. Padahal dia tak sentuh, tak tekan pun radio tu, sebab dia tahu memang takkan keluar apa-apa bunyi pun. Lepas tu ada keluar satu suara, dan suara tu berkata, berhenti dekat simpang depan, jalan bawah tak boleh lalu. Abang Zaki masa ni memang dah terkejut beruk lah, dia kata. Memang terperanjat habis lah, sebab radio tu boleh terbuka sendiri. Lepas tu bercakap macam tu. Dan dia tengok dekat radio tu, memang tak ada frekuensi, kosong. Dan bila dia sampai dekat simpang yang disebut tadi dekat radio tu, memang betul ada sesuatu yang berlaku kat situ. Ada lori terbalik akibat ada minyak tumpah dekat atas jalan. Masa dia nampak tu, dalam hati dia terus terdetik nasib baik aku tak terus ni. Kalau aku terus memang habislah aku. Lepas tu Abang Zaki dia ada ternampak satu stesen minyak. Tapi stesen minyak ni dah agak lama lah, dah macam dah nak tutup, ataupun dah boleh dikatakan tutup pun ya juga. Dia kata dia nak berhenti kat situ, nak lihat kejap. Tapi bila sampai dah dekat dengan stesen minyak tu, nampak ada lampu menyala sikit. Dia pun berhentilah dekat situ. Tujuan Abang Zaki nak berhenti kat situ juga salah satunya sebab dia nak basuh muka, sebab dia dah terasa mengantuk. Dan dia ada masuk dekat dalam stesen minyak tu, dia pergi kat kaunter. Dia pun terus menyapa orang kat kaunter tu, kira yang jaga situ lah. Dia seorang pakcik. Dan dia pun terus tegur pakcik tu, pakcik, masih ada lagi stesen minyak ni? Saya ingat dah tak ada dah, saya ingat dah tutup, sebab nampak macam gelap semacam. Pakcik ni dia tak cakap apa-apa, tapi muka dia tunduk ke bawah. Lepas tu Abang Zaki pun macam asal pakcik ni ke, pakcik ni tak dengar ke, dia yalah kot tertidur ke apa. Dia fikir macam tu. Dia pun terus tegur pakcik, okey pakcik. Pakcik tu angkat kepala dia pelan-pelan lah, daripada tunduk macam ni, angkat pelan-pelan memandang Abang Zaki. Dan Abang Zaki perasan sangat, memang jelas lah depan-depan mata pakcik tu tak ada guys, kosong. Abang Zaki pun tak cakap banyak, terus cabut lah, lari lah masuk dalam lori, terus pecut tekan minyak. Dia kata teruskan perjalanan, terus tak jadi nak basuh muka apa semua tu. Masa dia tengah sambung perjalanan ni,
Dan pecut sikit ni dia kata macam lambat betul nak sampai dekat penghujung jalan, dia kata. Sebab dia rasa dia dah memandu lama guys. Dekat GPS dia kata dah menunjukkan dah 20 km tau. Tapi dia rasa macam susah tak sampai-sampai ni. Dia dah memandu waktu tu dalam sejam lebih. Memang masa ni dia dah tak sedap hati sangat lah. Dia kata dah lah tekak kering. Secara tak sengaja dia ada terpandang cermin belakang. Dan dia ternampak ada satu sosok macam menumpang dekat belakang. Dan sosok yang dia nampak ni, dia tak berapa pasti sangat nak gambarkan macam mana. Tapi yang pasti bukanlah orang yang dia nampak dekat tepi jalan tu. Bukan. Dia satu sosok, yelah macam manusia, tapi dia punya wajah apa semua tak berapa jelas. Sebab dia nak kena fokus tengok depan. Memang confirm sangat dia kata lah. Lepas tu nampak cermin belakang tu dia nampak ada benda menumpang. Abang Zaki pun dia tawakal je lah guys. Yelah tak mampu nak buat apa-apa. Pada masa yang sama dia cuba nak kawal panik dia ni. Dia pun bertahan je lah. Tak lama kemudian masa pun dah berjalan. Berkumandanglah azan waktu subuh guys. Tapi dengar sayup-sayup lah, dengar daripada jauh. Tapi dah masuk waktu subuh lah. Bila dia dengar je azan subuh tu, tiba-tiba semuanya tenang. Dah tak ada bunyi tok-tok-tok kat belakang. Dah tak ada nampak sosok apa-apa. Bau minyak wangi, minyak atar tu pun dah hilang serta-merta. Sedar-sedar je dia kata dia dah sampai dekat sempang besar nak masuk highway. Walaupun dia tak perasan bila dia dah sampai dekat situ. Jadi dia pun berhenti dekat satu surau ni untuk menunaikan solat subuh lah. Dekat situ ada beberapa orang lain juga. Dan Abang Zaki dia sempatlah ada berbual dengan ada seorang pakcik dekat surau tu, sembang-sembang. Dan dia cerita juga apa yang dia lalui lah dalam perjalanan dia tu tadi. Pakcik tu dia bagi respon dekat Abang Zaki, dia senyum je. Lepas tu dia bagi tahu, kau ada lalu dekat jalan 47. Abang Zaki bagi tahu, lalu situ lah. Pakcik tu pun cakap, alah biasalah tu, bukan kau seorang yang kena macam gini, ramai dah pernah terkena. Dan pakcik tu bagi tahu dia, dekat sana tu ada satu stesen minyak. Stesen minyak tu terbakar. Dan dalam kejadian tu ada beberapa orang juga yang maut lah. Salah satunya dia kata ada yang pakcik tu ingat lah. Dia bagi tahu Abang Zaki, ada seorang lelaki ni dia muda, lepas tu ada seorang ni dia macam dah berumur, dia dah tua. Pakcik yang tua ni memang ramai juga orang kenal dulu. Sebelum terbakarnya stesen minyak tu, dia jaga kat kaunter tu. Dan pakcik ni juga bagi tahu kat Abang Zaki pasal bau minyak wangi, minyak atar yang kau bau tu, memang semua orang pun bau. Ramai yang terkena bila lalu memang akan bau, memang akan naik bau tu. Kata pakcik tu, bau minyak wangi tu kemungkinan datangnya daripada tu lah kot. Pakcik jaga kaunter stesen minyak tu sebab pakcik tu dia suka pakai minyak wangi, minyak atar ni. Dan akhir perbualan dia, pakcik ni dia just bagi tahu je lah dekat Abang Zaki, kadang-kadang benda-benda yang kita nampak ni bukanlah nak mengganggu kita. Ada setengah-setengah situasi tu dia nak bagi amaran kepada kita. Contoh macam kau bagi tahu tadi yang radio tu terbuka dan ada satu suara misteri bagi amaran, bagi tahu macam tu kan. Contoh macam tu lah. Lepas tu Abang Zaki dia dah tak guna lagi lah jalan tu. Walaupun tak adalah dia nampak benda yang mengerikan betul-betul ke apa ke, yang memang ekstrim sangat, biasa-biasa je. Tapi yalah, dia rasa macam nak berhati-hati. Takut kalau dia ikut juga laluan tu nanti kan jadi yang lagi teruk ke, manalah nak tahu. So guys, itu sahaja perkongsian kisah seram untuk dalam video kali ni. Terima kasih banyak-banyak guys sebab sudi untuk menonton, sudi stay tune sampai habis. Dan minta maaf jika ada salah silap, ada kelemahan yang aku tak perasan, aku akan cuba perbaiki guys. Dan untuk korang yang tengah tengok ni, macam biasa bantu support. Pada yang belum subscribe, bantu subscribe, like, share dan jangan lupa untuk klik button notification. Dan kalau boleh, aku harap korang sudi-sudilah komen-komen dekat komen di bawah ni guys, bagi kemeriahan sikit. So itu saja. Dan buat korang yang tengah tengok ni, kalau ada kisah-kisah seram, misteri yang korang pernah lalui yang nak dikongsikan, korang boleh emailkan jadi Faiz Cerita. So itu saja guys untuk dalam video kali ni. Sekian jadi Faiz Cerita guys. Stay tune support Faiz Cerita. Stay tune untuk next video, InsyaAllah. Assalamualaikum.